Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca kitab terjemahan Minhajul Abidin. Kita sampai muka surat yang ke-56, Muqaddimah Taubat. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang taubat, syarat-syarat taubat. Dan sekarang kita membaca huraian berkenaan dengan Muqaddimah Taubat. Sekiranya kamu bertanya, bagaimanakah mungkin seseorang itu mampu menjadi orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, sama ada dosa kecil atau dosa besar? Bagaimanakah dia boleh mencapai keadaan ini sedangkan para ahli ilmu berselisih pendapat tentang para nabi salawatullah alaihim wasalamuhu yang merupakan semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala? Adakah mereka itu mencapai kedudukan ini ataupun tidak? Baik, soalan dia. Ada tak manusia biasa ni, dia terhindar daripada dosa besar dan dosa kecil? Sedangkan kita dah tahu dah bahawa yang terhindar daripada melakukan dosa ialah para nabi dan rasul. Mereka itu dikategorikan sebagai maksum, orang yang terpelihara. Baik, apa kata dia? Ketahuilah bahawa keadaan ini tidak mustahil. Bahkan ia sangat mudah untuk dicapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kedudukan ini kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Kalau Allah kata nak bagi, dia bagi. Dulu memang buat dosa. Kemudian dia taubat. Kemudian Allah Ta'ala pelihara dia daripada melakukan dosa dan kejahatan. Dan itu tidaklah mustahil. Bahkan ianya sangat mudah untuk Allah. Bukan kata tak ada dosa langsung. Tapi lepas-lepas dia taubat tu, memang dia jaga sungguh, dia tak buat dosa, dia tak buat maksiat lah. Maka Allah pelihara orang macam ni. Dia pun tak ada dosa. Tapi nak cari 1 juta seorang pun susah gemak. Nak cari 1 bilion 10 orang susah gemaknya. Tapi ada mungkin kalangan daripada para wali, orang yang hebat amalan dia. Para sahabat dulu, kita bincang. Sahabat-sahabat Nabi. Baik, sebahagian daripada syarat taubat ialah dosa itu tidak dilakukan dengan sengaja. Yang pertama, dia kata dosa ni tak sengaja. Mungkin dengan sebab seseorang hamba melakukan dosa kerana lupa atau tersilap, maka dimaafkan dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ni confirm lah. Kita terlupa, tak sengaja. Ya, tengah-tengah duduk misi rumput, ayam melintas. Tak sempat nak elak, ayam putih kepala. Semelih tak dan, pau pun tak dan, kepala putih, badan putih. Allah, saya tak sengaja Ustaz, saya tak sengaja. Saya duduk misi rumput, dia bergaduh laki bini Ustaz. Siapa? Ayam tu lah bergaduh laki bini. Bini dia kerja, bapak dia, suami dia Ustaz. Lari pergi dekat mesin saya Ustaz. Putih kepala. Lah. Tak sengaja. Ataupun terlupa. Kita perasan kita dah sembahyang zuhur. Padahal belum. Kita terlupa sungguh. Kita pun terus sembahyang asar. Aku ni sembahyang zuhur ke belum? Rasa sembahyang dah. Rasa tak sembahyang lagi. Lupa. Maklumlah puasa. Ya, kelaparan tu menjadikan lupa. Maka taubat macam ini, rahmat Allah, Allah ampun dah. Allah ampun dah.
keadaan ini tiada niat untuk buat dosa. Ada niat tak? Tak ada. Tertidur, niat apa? Terlupa, niat apa? Tak sengaja, niat apa? Tapi kalau contohlah berzina, tak ada niat ustaz. Biar betul kau. Macam terlupa tau. Biar betul kau. Lain. Saya merompak dia ustaz. Masa merompak tu macam mana? Memang tak tahu apa ustaz. Tiba-tiba je. Lain macam tu. Itu sengaja. Itu sengaja. Macam saya keluar pada rumah, memang tak sengaja keluar. Pergi pekan, tak pakai tudung. Tak, memang tak sengaja pun. Tak munasabah ni. Maka dosa yang tiada niat untuk berbuat dosa tadi adalah sesuatu perkara yang mudah kepada mereka yang diberi taufik oleh Allah. Dia beza. Sekiranya kamu berkata, terhalangnya aku daripada bertaubat ialah kerana apa tu? Keyakinanku bahawa aku akan kembali melakukan dosa dan aku tidak mampu istiqamah dengan bertaubat. Maka apalah gunanya aku bertaubat pada ketika ini? Dia kata apa yang menghalang kita daripada taubat? Alasan. Dia kata kalau saya taubat, nanti saya buat juga. Kalau saya taubat, saya buat balik. So, tak payahlah taubat dulu. Kan main pula kata dia. Atau bila taubatnya? Tunggulah pencen. Tunggulah tua. Tunggulah. Mati. Dia kata kalau saya taubat, besok saya buat. Hari ni saya taubat, besok saya buat. Lusa saya taubat, besok tunggin saya buat. Buat apa? Maka itu yang menghalang dahulu untuk melakukan taubat. Merasakan bahawa dia kata dia main-main dengan taubat. Nanti dia akan buat balik benda-benda dosa tu. So, dia tak mau taubat. Dalam hal ini, kamu hendaklah menyedari bahawa sangkaan yang seumpama ini adalah sebahagian daripada tipu daya syaitan. Jangan ada perasaan, kalau taubat pun besok buat balik. Ini adalah tipu daya daripada syaitan. Dari mana kamu tahu bahawa kamu akan mengulangi balik berbuat dosa? Sedangkan kemungkinan kamu mati sebelum kamu sempat berbuat dosa? Kita yakinkah bahawa kita ni akan hidup? Tak yakin. Kita tak yakin. Habis itu taubatnya lah. Mungkin last kamu taubat. Walaupun kita tak yakin, kita mati bila? Tak tahu bila. Yakin mati tapi tak tahu bila. Di mana, bagaimana. Tapi Allah ni Maha Pengasih. Jarang kita tengok pilot kapal terbang mati. Tengah bawa kapal terbang. Itu nama dia rahmat. Bayangkan pilot tu mati. Tengah-tengah bawa mati dua-dua orang tu. Agak-agak 200 belakang ni macam mana? Dengan rahmat Allah, jarang mati pilot. Cuba tengok driver bas, apa ramai hak mati tengah bawa bas. Cuba bayangkan, berjuta orang bawa kereta sekarang di lebuh raya. Berapa orang yang mati sedang memandu? Ada, tapi tak ramai. Bayangkan kalau Allah kata mati 4-5 orang, agak-agak apa jadi highway tu. Tapi kita belajar bahawa mati bila-bila masa. Tapi Allah pelihara. Jarang kita dengar seorang pilot kapal terbang hari ini meninggal dunia akibat serangan jantung ketika sedang memandu pesawat. Pesawat itu kemudian hilang arah dan tujuan dan melanggar pegunungan Titiwangsa. Tak pernah kita dengar lagi lah setakat ni. Inilah dia hikmah, bijaknya Tuhan, pengasihnya Tuhan. Bayangkan tengah-tengah saya mengajar ni, semua kelas mati. Dah kata anytime boleh mati, semua mati dalam kelas. Tinggal saya seorang je hidup. Dia juga hidupnya, kata dia. Tak juga. Inilah baiknya Tuhan. Baik Tuhan ni.
Baik, dia kata taubat sajalah. Yang kamu dah kata nanti saya buat balik, nanti saya ulang balik dosa. Buat apa saya taubat? Taubatlah. Mungkin hari inilah kamu taubat, hari ini kamu mati. Maknanya mati dalam taubat. Baik, kemudian. Manakala kebimbangan kamu untuk kembali melakukan dosa, maka hendaklah menyedari bahawa kewajipan kamu hanyalah berazam dan bertekad untuk tidak kembali berbuat dosa dan selebihnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Irham, mana dia penyepit mana? Penyepit. Supaya dapat menunaikan apa yang diinginkan. Dia sebut kepada kita, manusia ni kadang-kadang dia datang perasaan bimbang. Datang perasaan was-was. Okey. Manusia ni macam-macam. Ada kebimbangan, ada was-was dalam benda yang baik. Ada was-was dalam benda yang tak ada faedah. Benda tu tak ada faedah. Ada was-was dalam benda yang jahat. Was-was pada benda yang baik ni apa? Dia kata saat lagi kalau saya taubat, saya takut saya mengulangi balik taubat. So, saya takut sebab tu saya melarikan diri, saya duduk dalam gua. Saya tak nak campur dengan orang. Takut nanti bercampur, saya terjebak. Atau yang saya duduk dalam gua. Dia wah-wah macam tu. Ada wah-wah yang lantak engkau lah. Aku ni dah bergaram ke belum? Aku dah bergaram ke belum? Bubuh lah maklum. Bubuh pun boleh, tak bubuh pun boleh. Selagi kau makan, kau sendiri rasa tawar ke masin. Oh Allah. Tak tahu, bubuh belum. No, pukul 12 dia fikir, bubuh ke belum? Hang rasalah, la ilaha illallah. Oh puasa pula. Okey, ada buah-buah yang membawa ke arah kejahatan. Yang menjadikan kita ni wah-wah. Maka ada jalan penyelesaian dia. Sebab tu dia kata min syarril waswasil. Ada was-was yang membawa kejahatan. Aku nak pergi ke tidak? Tak pergilah, barakah tu kan. Betul barakah tu. Kalau tak pergi kau, rugi pula. Kalau pergi kau, apa? Ini jadi wah-wah. Dia jadi taradud. Nak sedekah, tak sedekah. Kau sedekahkan habis duit kau. Tapi kalau aku sedekah dapat pahala, iyalah habislah duit kau. Tapi aku dapat pahala, iyalah habislah duit kau. Sampai ke subuh, habislah duit kau, iyalah habis duit kau, tak buat. Ini nama dia was-was. Yang membisikkannya ialah jin. Minasyaitan dan jin, daripada setan, daripada kalangan manusia. Minal jin, nati wan nas. Jadi 3 jenis wah-wah ni. Satu was-was tentang kebaikan. Satu lagi wah-wah tak ada faedah. Duk ikut perasaan, ikut basuh tangan dah basuh dah, sabun lagi. Basuh tangan lagi, sabun lagi. Sampai habis sabun tu. Ini wah-wah macam ni, kepak je kepala dia. Heret je keluar pada bilik air tu. Tak selagi tak heret, tak ada dia basuh tu sampai habis sabun. Buka kunci pintu. Pintu tu buka, biar lantak di situ. Dah keluar. Selagi kita biar dia kunci dari dalam, selagi itulah dia tak keluar. Ini nama dia penyakit was-was. Dan kita belajar dah dahulu, salah satu punca penyakit was-was ialah kencing di dalam tempat mandi. Okay, nak kencing dalam mangkuk. Walhayyun. Yalah, tapi sekarang Ustaz, bilik air dengan tandas sekali. Mandi pun situ. Gunakanlah mangkuk tandas tu. Kencing dalam situ. Jangan kencing di lantai tu. Itu punca. Jadi penyakitnya was-was. Baik, kemudian. Sekiranya Allah menyempurnakan kehendak kamu,
maka itu adalah semua limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika Allah tidak menunaikan niat kamu sehingga kembali berbuat dosa, ketahuilah pada ketika itu bahawa Allah telah mengampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu dan sudah terlepas daripada dosa, dan keadaan kamu sebenarnya telah bersih daripada dosa-dosa tersebut. Buat balik. Buat balik. Dah taubatlah, buat balik. Ini nak buat macam mana? Mudah-mudahan yang lepas-lepas tu Allah ampunlah. Dosa yang baru ni, taubat balik. Tapi janganlah buat dengan sengaja. Ulang-ulang. Ini nama dia main-main. Ini nama dia ialah mempermain-mainkan. Selebihnya bukan lagi menjadi tanggungjawab kamu berasa bimbang untuk mengulangi dosa yang lalu, melainkan berhadap terhadap dosa yang kamu lakukan pada masa sekarang. Yang kita dah taubat yang lepas-lepas tu, taubatlah, tu suruh fikirlah. Yang kamu kena fikirkan sekarang, dosa waktu sekarang. Dosa masa sekarang. Ini adalah suatu keuntungan dan faedah yang besar. Justru, janganlah kamu takut untuk terus bertaubat. Sesungguhnya ketika kamu bertaubat, kamu sentiasa berada di antara dua kebaikan. Sama ada Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu apa yang kamu inginkan, agar tidak kembali melakukan dosa, ataupun memang kamu diampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah lah memberikan kebaikan kita, kerana dialah wali yang memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita. Baik, sebelum berjaya keluar dan melepaskan diri daripada dosa, hendaklah kamu ketahui bahawa dosa secara asasnya terbahagi kepada 3 bahagian. Dosa ada 3 bahagian. Kita selalu dengar dosa besar, dosa kecil je. Sekarang kita tengok pembahagian dosa. Sebab ada juga dosa kita dengan Allah. Okey, dosa kita dengan manusia dan sebagainya. Baik, yang pertama. Dosa kerana meninggalkan perintah Allah yang diwajibkan kepada kita seperti solat, puasa, zakat, kifarah dan lain-lainnya. Sekiranya meninggalkan perintah ini, maka wajib kamu mengqada semua kewajipan yang ditinggalkan sekadar kemampuan. Kita tak puasa sejak daripada akil balik sampai 75 tahun. Duduk di hospital, kena influenza A, baru perasan aku ni tak puasa. Cakap dekat isteri, abang ni tak puasa mah. Daripada kecil sampai sekarang. Macam mana nak buat mah? Dah lah sakit pula. Baru belajar kat Barakah kemarin bang. Ustaz Kazim cakap, kalau tak puasa kena qada. Nanti abang balik rumah qada ya. 60 tahun tak puasa. Kali pula dengan 30. Allah. Berapa ribu hari abang nak puasa. Dengar-dengar itu mati betul. Ni kena qada. Okey, puasa kena qada, sembahyang kena qada. Qada lah, tapi ustaz makcik nak sembahyang sunat tarawih. Antara tarawih dengan qada, wajib qada makcik. Rugilah, tak ada dapat tarawih ustaz. Lagi rugi kalau makcik tak qada. Lepas tu kalau makcik qada, nanti dia mau perasan lah makcik tak sembahyang subuh. Dia mau sujud, makcik baca qunut. Macam-macam alasan. Sebab ada orang yang nak buat juga tarawih. Nak buat juga. Padahal hak qada tu wajib buat. Buatlah qada tu. Dia nak merasa lah kan. Tarawih tu kan. Yang tu sunat makcik oi. Yang qada tu ialah yang wajib, yang fardu tu. Tu seduk kira hak sunat. Tapi ialah nak merasa lah kan. Payah kan. Jenis kepala batu ni payah.
Tapi ada cakap boleh buat. Tapi selang-selang lah dengan qada. Kalau makcik buat yang sunat, dia tak menyelesaikan yang qada. Yelah, lepas raya sambunglah qada. Slow je. Makcik ni kena jadi John Cena. Dia tak degil orang cakap. Dia nak kira dia. Ada yang kata boleh buat sunat. Boleh. Tapi ada mazhab kata, kena buat qada. Hak sunat tu sunat. Sunat tu kau buat je lah. Dengan qada ganti balik. Pasal dia wajib. Serupa dengan zakat, kita tak ada bayar. Okey. Buat. Yang kedua. Dosa antara kamu dengan Tuhan. Yang tadi dosa meninggalkan yang wajib. Ini dosa dengan Tuhan. Apa buat? Minum arak. Minum arak. Setuju dengan arak. Setuju. Duduk dalam majlis arak. Walaupun dia tak minum. Dia duduk nak nyembang dengan bos-bos dia. Taikun-taikun dia. Sambil duduk gelak. Ha 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 ha. Nyembang duduk satu meja. Setuju. Dosa. Balik. Tapi ustaz, saya ni pekerja. Yang minum tu bos-bos saya satu meja. Kalau saya bangun kurang ajar. Atau kamu tak kurang ajar dengan Tuhan? Kamu fikir kurang ajar dengan manusia? Mana dia hasbunallah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti saya kena buang kerja, Ustaz. Hasbunallah mana dia? Memadailah pada aku. Aku bertawakal pada Allah. Kalau kita tak jual arak atas kapal terbang, Ustaz, mana nak untung? Apa tu tak boleh jual air bandung? Jual lah air bandung. Air bandung tu lagi sedap daripada arak tu. Cantik pun cantik air bandung. Cincau sikit. Oh. Arak kita tengok masam dah bau. Saya 2-3 kali dah. Duduk sebelah orang minum arak naik kapal terbang ni. Aduh, aku siku sekali lagi. Bau. Bandung mana ada bau? Pandan sikit. Wangi lah. Lagi menarik daripada arak. Orang yang minum arak tu mau tengok Bandung, dia tinggal arak, dia cari Bandung tu. Ni saya sebut air Bandung ni. Buat air batu punya. Banyak pula. Tuan-tuan mudah telah elok dah sekarang ni. Balikkan nak buat lah. Nampak tu. Tengok baju Kak Syam macam air Bandung Kak Syam pun. Tengok baju Kak Syam betul bayang-bayang ada air Bandung Kak Syam. Aduh, ya Allah. Dia kata kalau kita jual arak atas kapal terbang, kita untung. Tak jual Ustaz, kita rugi. Mana kau tahu? Di mana yang hasbunallah tu? Nanti orang kafir marah Ustaz. Dia orang boikot kapal terbang kita Ustaz. Yang minum pun orang. Cakap apa? Kalau kau jual kapal terbang, tiket dia murah. Orang naik berterbang kau. Bukan sebab arak ada. Orang naik tu sebab selesa. Orang naik tu sebab murah. Bukan sebab arak menatang ada atas tu. Tapi saya tak yakin dengan Tuhan. Mana dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. Inna waliyallah. Wali kita ialah Allah. Yang duk jaga kita ialah Allah. Ikut sajalah cakap dia. Yang bagi rezeki Allah. Bukan passenger. Tapi masalah kita sekarang tak yakin dengan Allah. Berkawan pula dengan orang yang tak yakin dengan Allah. Tak percaya dengan Allah. Ikut dia orang. Patut kita yang yakin dengan Allah ni ajar dia orang. Tunjukkan keyakinan pada Allah. Ni tak. Kita pula ikut dia orang. Sekaki ikut dia. Baik. Ataupun bermain mazmar. Main judi. Terlibat dengan muamalah yang mengandungi unsur-unsur riba. Dan dosa-dosa yang seumpamanya. Ni dosa. Dulu-dulu zaman kita kecil-kecil lu main tikam koboi. No? Hari raya selalu tikam tu. Koboi rock Indian. Ada gambar rock Indian kan. Beli sekupang, beli 2 kupang, tarik. Tu buka nombor ada apa.
Tak ada nombor buah. Ada nombor pula. Oh, dapat pistol air. Pistol air. Kecil-kecil dulu kita diajar dengan judi macam itu. Sekarang judi online. Tak payah lagi pergi keluar rumah. Duduk dalam bilik, main judi online. Taubat. Setelah itu kamu menyesal di atas dosa-dosa ini. Dan tetaplah pendirianmu untuk tidak akan kembali kepada dosa yang seumpama ini selama-lamanya. Stop. Tapi tak boleh buang, Ustaz. Sebab saya buat tattoo. Saya dah usahakan buang, tak boleh. Stop. Nak buat macam mana? Tak boleh buat apa dah. Yang ketiga, dosa kita sesama manusia. Dosa ini lebih rumit dan lebih susah. Dia kata kategori ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya ada yang berkaitan melibatkan harta. Dosa dengan orang melibatkan harta, tak bayar hutang. Ni kelas kita ni tak bayar hutang, beli makcik duk jual kuih tu. Nanti aku bayar ya. Dah 2 bulan bayar ya. Lupa apa, tiap-tiap hari jumpa. Jadi makcik yang meniaga kuih tu tulis tu. Yang mana hutang tu bayar ya. Nampak? Jangan, walaupun 10 sen. Orang mati syahid pun tak boleh masuk syurga lagi kalau ada hutang. Bayangkan kita yang tak syahid. Selesaikan dulu. Ataupun pergi makan harta anak yatim. Makan harta secara zalim, menipu, curi. Itu namanya yang berkaitan dengan harta. Mencuri serai. Ambil serai. Curi cabai. Tumbuk sambal. Jiran pergi umrah. Dia petik pok-pok buat sambal. Tunjuk tangan. Oh, senang. Curi buah pelau orang. Buah nyong. Dia kata buah nyong demo ni tak kerti minum ke buah nyong ni. Dipetik je dia makan. Yang kedua, melibatkan nyawa. Dibunuh. Anak tu dah elok dah. Buang. Gugur. Yang ketiga, kehormatan. Maruah. Jatuh nama baik dia. Menjatuhkan, membuka aib dia. Setiap daripada kita ni ada aib. Nabi kata tutup aib orang. Kalau kamu sebarkan aib orang, aib kamu akan dibuka. Walaupun aib kamu tu di dalam rumah kamu sendiri. Allah buka aib kita. Ada aib kita dalam rumah? Ada. Kamu buka aib orang, Allah buka aib kamu. Walaupun aib itu berlaku di dalam rumah sendiri. Rumah sendiri. Duduk dalam bilik hotel. Ambil kain tolak, pergi mandi. Mandi. Rupanya ada kamera. Duk rakam gambar kat Syam mandi. Jahat orang sekarang kat Syam. Jahat. Homestay. Berhati-hati ni. Sebab kadang homestay ni di kampung. Anak beranak buat. Mak pak bagus, anak tu kaki hintai. Selalu hak macam tu. Datang homestay. Hotel ni kalau 5 bintang ni dia jaga. Sebab takut kena saman. Jaranglah ada. Tapi hak homestay kena. Hak kes banyak sekarang ni. Hak di homestay. Jenis anak, kaki panjang, kaki kerabat, kaki hintai. Mandi buat.
Kalau Allah nak, Allah pelihara kita. Tak jadi gambar tu. Gambar tu kelabu. Gambar tu terpadam. Allah jaga kita. Tapi kalau kita buka aib orang, saja sebar-sebarkan aib orang, silat-silat gambar tu pula akan tersebar. Jadi berpada-pada bercakap tentang orang lain. Jangan melampau-lampau sangat. Tokok tambah. Bubuh ajinomoto, bubuh garam secukup rasa. Sebab nak bagi sedap cerita. Satu hari nanti orang pula bercerita pada kita. Baik. Dan yang keempat ialah agama dia. Merosakkan agama orang. Kita pergi kata kat dia. Macam-macam tuduhan. Fasik lah, bid'ah lah. Kafir lah. Fujur lah. Macam-macam pergi tuduh kat orang. Jangan kita duk rasa kita ni hebat pada orang. Ilmu ni satu. Akhlak satu. Kalau tengok dalam kelas ni, saya tak tahu pun siapa hak cikgu besar. Siapa yang pengetua. Siapa PhD. Siapa doktor. Tak tahu. Sama. Tudung, jubah, baju Melayu, kemplekat, kopiah. Sama. Tetapi yang orang akan nilai dulu-dulu ialah adab. Adab yang orang nampak. Ilmu orang tak nampak. Ilmu di dalam dada. Al-ilmu fis sudur. Ilmu tu di dalam dada. Dia duduk diam. Padahal berilmu. Tetapi yang orang tengok nombor satu, adab. Sebab itu, kita tengok adab orang kita dengan adab bangsa lain. Baru ni saya pergi berceramah di mana ke bulan lepas. Dalam masjid ni, campur macam-macam bangsa. Afrika ada, Arab ada, Melayu ada. Tengah saya duduk bagi ceramah depan tu, di atas meja tu. Mai satu tuan Arab mai semayang depan saya, sebelah saya. 14 ni semayang depan saya. Semayang sunat. Yang kita tengah duduk ceramah. Lepas tu dia ngadak arah kiblat tu. No. Dia ni apa? Ini perangai Arab. Dia tak ada adab. Dia kira dia. Bila kita bang isyak, saya bang isyak, saya bang. Dia pun suruh berhenti dah. Sebab nak sembahyang dah. Sebab di negara mereka bukannya ada kuliah macam kita. Masjid-masjid tertentu yang ada kuliah. Mereka bukan mengaji macam kita. Orang Melayu dah. Dia tak bangkit, dia tak bangun, dia tak bangkit, dia tak bangun. Pasal apa? Adab. Tambah depan Tok Guru. Mereka dah. Mereka menganggap mereka tu lagi alim. Mereka tu lagi pandai. Sebab bahasa Arab. Padahal bengong ramai ke. Semayang pakai seluar pendek. Mana tengok Arab semayang pakai seluar pendek. Berhenti dekat arena, berhenti dekat masjid. Ni pakai spendol seluar apa? Mai hak lutut. Sekali lagi kamu sujud, jadi pendek. Bila rukuk, jadi pendek. Duduk antara dua sujud, jadi pendek. Memanglah sekarang seluar tu parah lutut. Tapi bila duduk antara dua sujud, dia naik ke atas. Dia senteng. Tapi kita kalau tegur dia pun pakai cakap Arab. Ini kata. Kita pula bila semua Arab jadi apa? Oh, Aisyah nikah orang mana? Arab. Banggalah dapat menantu Arab. Laki Arab. Padahal apa tak guna. Sebab tu nombor satu yang dinilai ialah adab itu. Cuba tengok Imam Syafi'i Arab. Tapi dia tak lunjur kaki dia ke arah rumah guru dia. Waktu dia nak tidur malam, dia tak lunjur. Itu rumah dengan rumah. Tak lunjur kaki. Bayangkan kalau duduk berdepan, macam mana gemak?
Kalau jauh pun tak lunjuk kaki, kalau depan, lagilah tuan. Ini kata orang Arab yang bijak, yang ada adab. Ni pok-pok ni. Okey. Jika dosa ini berkaitan dengan harta, sekiranya kamu berkemampuan, maka wajib dikembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Nak pulangkan balik apa ustaz? Mutan tu dah habis dah makan. Bila makan? 20 tahun lepas. Minta halal. Dia kata, boleh halal. Dulu harga berapa ringgit? Satu ikat, RM2. 20 tahun dulu. Sekarang harga RM10. Bak RM10. Ikut nilai sekarang. Amboi. Bang. Oh bang. Udah lah bang. Dia minta halal. Dia bagi balik RM2 seikat. Sudahlah. Dah, kita kena kira lah. Janganlah zalim sangat bang. Dia curi masa itu. Kalau abang dia tak beli muktan abang pun, muktan abang masak atas meja tu ya abang. Alah kadar lah. Dah ada minta maaf, dia pulangkan balik, jalanlah. Jika sebaliknya, kamu hendaklah meminta agar dia menghalalkan harta berkenaan untuk. Benda tak boleh nak buat apa dah. Tuan, saya minta halal tuan. Dulu saya ada curi buah pelam tuan yang terjuntai daripada pagar tu. Balik buat kerja, saya pun ambil sebiji. Isteri saya mengandung tuan. Masa itu, ngidam. Minta halal. Namun, jika kamu tidak mampu juga berbuat demikian kerana pemiliknya tak dapat ditemui atau telah mati meninggal dunia, sedangkan kamu berkemampuan untuk bersedekah, maka hendaklah kamu bersedekah bagi pihak namanya. Tak jumpa dah. Pindah dah. Pindah dah orang tu. Cari tak jumpa dah. Maka ambillah duit, sedekah atas nama dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa aku. Sekiranya nak sedekah pun tak mampu. Tak ada duit pula dah. Kamu hendaklah memperbanyakkan amalan kebajikan dan menyerahkan diri dengan penuh perasaan rendah diri dan memohon pada Allah supaya pemilik harta tersebut meredai kamu pada hari kiamat nanti. Kita hari ini perkataan yang paling kita takut apa? See you in court. Tapi tak pernah takut see you in akhirat. Oh, kalau sebut perkataan see you in court. Oh, dan minta maaf, takut. Dia kata susah ustaz. Saya bukan takut ustaz. Saya susah ustaz. Saya susah. Nak naik mahkamah, turun mahkamah. Saya banyak kerja ustaz. Akak baru naik mahkamah berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu. Di hari kiamat kak, mahkamah Rabbul Jalil. Lagi ganas kak. Lagi detail kak. Setakat mahkamah dunia ni apa ada. Duduk dalam penjara pun boleh makan. Nah, duduk dalam penjara boleh makan. Duduk dalam penjara boleh jumpa adik-beradik. Raya mai tengok. Dipa Bali mai tengok. Raya puasa mai tengok. Kelakuan baik. Lepas awal. Kelakuan baik ada parol pula. Dapat gaji pula sehari RM1. Jadi buat roti dalam penjara. Duduk dalam neraka kak oi. Jadi yang kita kena takut sungguh-sungguh akhirat. Dunia ni ada jalan penyelesaian. Ustaz lepas kelas ni kena rehat kot. Nampak mata ustaz tu letih sangat. Tahu tak apa. Mana ada saya tidur. Ha? Lepas ni nak pergi ke Puchong pula. Sembahyang Jumaat di Sungkai. Malam di Puchong. Besok 16 bas melawat sekolah kita. Malamnya pula dia Bandar Tun Hussein. Hari Ahad pagi 10 bas melawat di Sungkai. Malamnya di Banting pula. Banting ke mana? Lupa. Baik, tidur tak juga. Baik, manakala dosa yang berkaitan dengan nafas. Nyawa. Sekiranya kamu berkemampuan, maka kamu adalah memohon kepada Allah. Kepada mereka yang berhak. Atau walinya untuk melaksanakan qisas ke atas kamu.
Ada yang dipanggil nyawa bunuh orang. Yang melibatkan nyawa mukul orang, berdarah, tikam orang. Ni bergaduh. Hari ni bergaduh adik-beradik. Hari ni bergaduh sepupu. Dibunuh je sepupu dia. Satu tok. Berebut harta. Bunuhnya isteri. Sebab isteri minta cerai. Sial isteri ni. Tikam tang tengkok, tikam tang dada. Jealous. Tak boleh sanggup berpisah. Macam-macam. Masuk penjara 20 tahun, 25 tahun. Tak selesai lagi tu. Tak selesai. Saya dah kena hukuman ustaz. 20 tahun saya duduk di penjara ustaz. Cukuplah. Tak, belum cukup. Kamu kena jumpa keluarga dia. Minta qisas. Tapi sekarang kita tak laksanakan qisas. Kita tak laksanakan qisas. Ataupun dia kata jumpa balik sehingga dia menghalalkan atau memaafkan perbuatan kamu. Bukan pergi jumpa mayat tu mati lama dah. Ni ahli waris dia. Dia ada mak dia ada pak dia. Minta maaf. Jumpa balik mak mertua, pak mertua. Bukan masuk-masuk penjara tak jumpa dah. Mak dia tanya dekat mahkamah tu. Anak dia menantu lalu depan dia. Bawa dengan polis. Kenapa kau bunuh anak aku? Aku bela anak aku pada kecil. Kau dapatkan kau bunuh dia kenapa? Apa salah dia? Bawa muka tengik. Okey. Kadang salah mak juga. Salah pak juga. Waktu menikah lu tak kaji, tak siasat. Main menikah je. Macam mana budak nak ustaz oi. Anak nak kata, tak bagi ke apa pula. Dia mak tak setuju, tak semayang budak. Hari tu dia tampar yang bapak kamu. Loh, bapak pun kena tampar. Yang kata bagi menikah buat apa? Sebab tu mak bapak kena tegas. Mak tak setuju, ayah pun tak setuju. Budak ni tak semayang, panas baran. Nengok mata pun tahu. Letih je. Poyo je. Yang mana faham, tak faham sudah. Okey. Cakap. Esok jadi apa-apa balik pada kita. Mak saya nak juga mak. Aku suka kamu lah, aku tak campur. Mak nak, kamu nak, mak ayah boleh walikan. Tapi tanggung sendiri lah. Boleh berubah mak. Sedangkan sarkas tu mak. Dia boleh latih rimau. Takkan saya tak boleh latih suami saya mak. Pulang kamu. Kamu ingat laki kamu tu rimau ke? Gajah ke? Rimau meterokkan orang. Baik, sekiranya kamu tidak mampu berbuat demikian, maka hendaklah kamu menyerah diri dan merintih kepada Allah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat keredaan daripada orang yang dibunuh pada hari kiamat. Tak tahulah. Agak-agak dia maafkan kita lah. Orang yang kita bunuh tu di hari kiamat, agak-agak dia maaf kita. Sebab tu ada banduan yang dulu dihukum gantung dulu, sekarang tak ada lah. Sebab tu hari ni bunuh banyak. Bukannya gantung pun. Menjadi-jadi bunuh. Menjadi-jadi sekarang ni. Dulu boleh tahan juga, hukum gantung ada. Sekarang dah mansuh dah. Ada cadangan tak sesuai dah. Nak gantung-gantung orang. Itu bunuh orang sesuai. Siapa suruh dia bunuh orang? Dulu-dulu kalau banduan akhir, dia kata, apa hajat awak? Nak makan ayam goreng? Hajat dia ialah nak jumpa dengan ahli waris, nak minta maaf. Kadang-kadang dia hantar surat pada ahli waris untuk minta maaf. Besok dia nak digantung. Maka wadah penjara pun akan carilah ahli waris ni hantar surat.
Sepanjang saya jadi penceramah ni, sekali saya dapat banduan akhir, hantar postcard dari penjara. Menyampaikan hajat saya untuk bertemu dengan Yang Mulia Ustaz Kazim. Sebelum saya mati. Saya pergi nak menyampaikan hajat dia. Nak nyembang, nak berbual, nak mengadu. Besok lusa nak mati. Saya kata tu, saya fikir apa lah. Pandang baik dengan Tuhan, taubat dengan Tuhan. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau besok nak mati, hari ni buat apa? Buat apa ni malam ni? Taubat, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Taubat sungguh-sungguh dah. Agak-agak ada dosa tak? Jadi akak carilah jalan. Macam mana boleh digantung? Janganlah buat pula. Sebab tu kita jangan kata jahat pada orang banduan. Jangan cakap banduan tu jahat. Mereka duduk dalam tu, mereka taubat. Kita yang tak taubat duk kata kat mereka. Mereka dah tahu dah besok nak digantung. Apa lagi buat? Taubat lah. Minta sungguh-sungguh ni keampunan ni. Baik. Sementara dosa yang berkaitan dengan arad, maru'ah ataupun muru'ah, seperti mengumpat. Oh, ni dia. Yang ni yang sedap. Mengata ke orang. Okey. Fitnah. Atau menghina. Oh, sedap menghina orang. Jadi isteri nombor 2 dipanggil penyondol. Tu penyondol. Oh, sedapnya ngata ke orang. Atau Siti Aisyah penyondol. Zainab penyondol. Maimunah penyondol ke? Adakah mereka tu penyondol? Saudah penyondol ke? Maimunah penyondol ke? Itu semua isteri Nabi. Janganlah kata penyondol. Dah jodoh dia. Yelah, kalau tak cari tak jadi Ustaz Oi. Dah jodoh dia. Dah takdir dia. Allah tetap macam tu. Memanglah. Tapi kalau tak jari, tak jumpa. Bila nak taubat makcik? Bila nak taubat ni? Kita kata A, awak kata B. Kita kata B, awak kata C. Dah hukum-hukum. Macam mana kak? Katanya dapat madu. Madu bala. Madu bala kata dia ni. Dah takdir akak macam itu. Terima je lah. Tak ada teruk bela dia. Tidak mengadap ke dia siang malam. Sekarang dia pergi rumah yang muda lega lah sikit. Malam ni boleh lah lepak kain ke apa ke. Kalau tidak, asyik buka kain je. Kata dia. Malam ni boleh susun kain, semua ada. Ada dia tak jadi apa. Mana faham, tak faham sudah. Lega lah sikit, boleh menapah lah sikit. Boleh lah menyapu sampah lah apa. Tidak layan dia. Allahu Akbar. Macam-macam dunia ni macam-macam cari jumpa. Saya punya pegangan saya bukan pegangan tau. Saya punya penyakit. Saya tak boleh tanya orang tu sihat ke tak sihat. Orang tu ada ke? Orang tu sihat ke? Sakit ke? Kalau tanya tu matilah orang tu. Oh bahaya orang tadi. 2-3 hari lepas ada orang cakap dekat saya, Ustaz, tolonglah ziarah ni, bapak saya ni sakit. Baik. Saya pun jumpa dengan Amin. Amin bagi tahu. Okey, kita ziarah hari Khamis. Mula kita ziarah di Kuala Pari, orang ni kena potong kaki. Nak jumpa Ustaz Kazim juga. Potong kaki, mata buta. Macam mana? Duk telefon.
Hantar WhatsApp kat isteri saya apa semua. Nak jumpa Ustaz Kazim, nak jumpa Ustaz Kazim, nak jumpa Ustaz Kazim. Semalam pergi. Saya kata mula-mula kita pergi Kuala Pari, lepas tu kita pergi ziarah tu. Okey, hari ni Rabu, besok hari Khamis kita pergi. Macam mana keadaan dia? Dah 3 hari dah tak pergi. Mari hari Khamis lepas kelas malam, Ustaz duka cita, Ustaz dah mati dah Ustaz. Lah, tak sempat ziarah. Sebab tu saya malas tanya, kalau saya tahu orang tu sakit, macam mana nak ziarah? Esok mati ah. Sudah tak. Sekarang pergi je. Oh, ni nama dia penyakit ain. Bahaya. Sebab tu saya tak suka tanya, Kak Timah macam mana Kak Timah? Hari Senin tanya, Rabu tak ada. Okey, Kak Syam. Lepas ni saya tak tanya Kak Syam, Masya Allah. Jangan takut Kak Syam. Saya ni ada penyakit ain kot. Jadi terus. Sebab tu orang yang buat jahat pada saya ni, yang buat jahat pada Barakah ni sediam. Dulu ada yang nak roboh kita punya ni, bangunan ni. Bawa sampai pendekat Dun, minta roboh bangunan kita. Dia kata Pak Leman telefon, Pak Leman, kita baca Yasin. Baca Yasin Pak Leman, insya-Allah. Lusa mati untuk kita. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Saya banyak kali sangat dah. Macam mana jiran Faiz, jiran mana Tuan Haji macam mana? Secara nak ziarah dia. Dia sakit Ustaz. Saya nak pergi tengok dia. Saya nak tengok sakit dia tu. Elok nak pergi mati. Oh, sudah. Bukan kata seorang. Berkali-kali. Berorang-orang. Sebab tu kalau saya sakit, saya tak mau tanya. Saya pergi je. Saya takut. Kan hari tu saya tanya kat Timah kita. Apa khabar dia? Dia pergi tengok kan? Saya nak pergi tengok. Tak ada seminggu jalan. Serupa hal semalam. Dapat tahu hari Isnin kita pergi ziarah dia. Yang ni kita ziarah ni. Yang kita tengok ni tak sihat sakit ni. Ni nazak sangat ni. Tak ada nak pergi Ustaz. Duka cita dia maklumkan. Yang saya sempat pergi ke Kuala Pari. Allah. Potong kaki kencing manis. Duduk dalam gelap. Rumah dia. Kesian dia tuan-tuan. Orang susah. Dia tak boleh tengok ada lampu. Kalau tengok lampu, dia jadi pening. Duduk dalam gelap. Sian orang susah. Dia kalau boleh bantu-bantu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kata mana ada orang miskin zaman sekarang Ustaz. Atau kamu tak mencari? Kamu tak jumpa? Kamu duduk kawan dengan orang kaya memang tak jumpa. Dengan orang miskin tak suka. Pergi tengok. Dah lah mata tak nampak. Kaki pula tak ada. Duduk dalam gelap. Isteri dia pula kerja menjahit. Saya kata kau menjahit dalam gelap ni. Buka lampu pula. Tak boleh buat langsir, tarik langsir. Waktu buka jahit, tarik langsir. Suami tak boleh kena cahaya. Oh, sudah. Ini orang miskin. Tolong. Susah. Bayang kaki tak ada, mata buta. Boleh buat apa? Buta mata, kaki tak ada. Pergi bilik air pun susah, makan pun susah, kerja tak boleh. Masing-masing. Jadi kita jangan duk menghina orang, mengumpat pada orang, jangan kata. Sekiranya berkemampuan, kamu hendaklah menjelaskan bahawa kamu telah berbohong. Di mana kamu memfitnah? Dalam Facebook. Tulis balik dalam Facebook. Saya berbohong dengan dia. Saya berbohong kepada anda semua. Cakap. Dan saya memohon kemaafan daripadanya. Minta pemaafan secara terbuka. Jika kamu yakin kemarahannya semakin berkurangan dan tidak menimbulkan fitnah atau menyebabkan dia kembali memarahi kamu. Kalau kita yakin dengan permohonan maaf secara terbuka itu menjadikan dia redakan kemarahan dia, maka war-warkanlah. Silalah war-warkan. Tetapi kalau kamu bimbang terjadinya keadaan ini, kamu hendaklah menyerah diri dan merintih kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kamu akan mendapat keredaan daripada mereka. Maka nombor satu, kalau kita ada perasaan. Kalau aku mengadu terang-terang pada dia, dia marah aku. Kalau aku
cakap dengan dia, Kang, selama ni dia orang duk mencari siapa yang bawa cerita ni, siapa yang tulis surat layang ni. Kalau aku pergi mengaku, Kang, habis pula. Baik, nombor 1, minta pada Allah. Merintih pada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat keredaan daripada mereka. Agak-agak dah tenang, agak-agak semua dah terima. Semoga balasan terhadap apa yang telah kamu lakukan itu akan bertambah kebaikan kepada mereka, dan lenyaplah gandakan usaha kamu memohon, dan lipat gandakan usaha kamu memohon keampunan daripadanya. Dah nampak-nampak dah reda tu Cikgu Fauzia. Mintalah pelan-pelan, slow talk nama dia. Waktu tengah hangat, diamlah sekejap. Waktu tengah duk kacau bilau, diam sekejap. Kemudian minta ampun pada Allah, doa pada Allah, mudah-mudahan kemarahan mereka ni reda. Agak-agak dah reda semua, baru minta maaf. Jangan tengah-tengah masing-masing duk pegang kerih kita pergi minta maaf. Agak-agak jadi apa? Innalillah lah kita pun. Kita kacau isteri dia. Nak cakap kat laki dia, aku kacau bini kamu, kan jangan jadi. Bini kena cerai, bini kena bunuh. Silap kita pun kena bunuh juga. Minta pada Allah ampunkan dosa. Pergi jumpa dia, aku minta maaf lah. Ada salah apa, aku minta maaf lah. Cukup. Tobat tak akan ulang balik benda yang kita buat. Okey, ini benda yang melibatkan maruah orang, nama orang, batang tubuh orang. Minta ampun pada dia. Yang seterusnya, adapun dosa yang berkaitan dengan al-hurmah. Hormat. Kita sebut perkataan haram. Haram. Masjidil Haram. Takbiratul Ihram. Haram. Mahram. Jadi itulah asal daripada perkataan hormat. Ada peraturan dia, ada undang-undang dia, ada kemuliaan dia, itu nama dia haram. Tapi kita ni dah jadi haram tu haram, haram jadah tu. Jadi buruk tak? Okey. Dia ada nama dia tu. Ada waktu tahrim. Jadi waktu-waktu ini ataupun keadaan-keadaan ini, dia ada benda tu. Bukan boleh langgar. Waktu tahrim, jangan duk langgar semayang. Ni takbiratul ihram. Jangan buat benda yang tak boleh. Makan, minum waktu semayang, tak boleh. Itu nama dia hormat. Ni Masjidil Haram. Ada peraturan dia. Ini ihram. Ada peraturan dia. Kehormatan dia. Undang-undang dia. Bukannya pakai ihram tu, ya Allah berdosa kamu. Udah pakai ihram. Bukan. Setiap daripada kita ni ada kehormatan kita. Kemuliaan kita. Inilah nama dia al-hurmah. Hormat pada dia. Baik. Seperti kamu mengkhianati kehormatan keluarga. Mengkhianati kehormatan keluarga atas seumpamanya. Maka tidak ada jalan lain selain daripada memohon kemaafan atau dimaklumkan kepada yang berkenaan, kerana ia akan menimbulkan fitnah atau kemarahan. Jangan buat. Selalunya bila? Bomo. Ini saka. Nenek kamu bela hantu raya. Jadi hantu raya tu tak ada tuan. Itu yang cari kamu di barakah tu. Apa hal pula, pandai pula datang ke barakah tu. Macam mana Tok Bomo tahu nenek saya bela hantu raya? Saya kan bomo. Saya ni ada khadam yang nengok-nengok benda-benda ni. Inilah dia. Kamu dah menjatuhkan kehormatan, membusukkan nama satu keluarga. Kenapa jadi macam itu? Nama dia Opah Biah. Bidan Biah.
Maka buat cerita bidan biah ni bela pelesit. Sampai sekarang kita duk sebut bidan biah tu bela pelesit. Anak cucu dia ni. Tak ada siapa nak kahwin dengan cucu dia. Opah dia dulu bela tu. Jangan. Ngisap darah tu. Jangan. Ya ke mak? Ya. Tu yang semalam belalang pelesit masuk rumah kita. Itu belalang dia lah tu. Oh sudah. Sampai kena pindah keluarga opah biah. Kesan daripada fitnah opah biah bela pelesit. Yang datang mengurut bukan dia. Benda tu mengurut bini kamu. Ya ke? Tu yang uri ni telan tu. Bila kamu tengok? Aku tahu lah. Oh jahatnya perangai ni. Oleh itu penyesalan terbaik adalah kamu hendaklah menyerah diri dan merintih pada Allah. Nak minta maaf pada opah biahnya nak. Selalu kita macam itu. Saya ni sampai sekarang kata-kata Ustaz. Nak menikah ke apa? Bukan. Kata-kata badan. Cakap lah. Sejak tolak pinangan dia tu lah. Dia datang minang. Bapak tolak. Sejak tu yang gatal. Padahal macam mana? Padahal macam mana? Gula tinggi gatal lah. Gula tinggi. Sebab tu bila gula tinggi, minum teh tak payah pancur gula. Dah mana? Pasti pasal kita ni dia kata ni sejak tolak tunang tu yang tu yang sakit tu. Kadang kita berniaga. Sebelum ni laku atau hari apa yang dia datang. Dia tengok kedai tengok tu dah semacam dah ustaz tapi kita pandang baik lah kan. Tapi dia tengok tak kaki dia pula duk kacau-kacau tanah tau. Lepas-lepas tu orang tak masuk tu kedai. Kaki dia goyang jadi, mata dia liar jadi. Sebab tu dia tinggal duduk silik, dia tinggal atas tu. Dia tahulah kan, tak apa niat kan, tapi selalu itu kan. Padahal dia tinggal duduk silik tu, dia ambil RM1, duduk RM1 tinggal lah 2-3 kupang. Alasan kedai tak laku sebab dia jampi. Tu macam mana budaya kita ni? Padahal order teh tarik yang sampai kopi. Yang order mi Bandung, yang sampai mi kuah. Tu macam mana nak laku kedai? Order, bang. Ya. Kita pun order, nunggu lama. Bang, lambat lagi bang. Dah order belum? Astaghfirullahalazim. Memang orang bakar lah kedai kita. Dah lah tak senyum-senyum. Siapa nak masuk? Bila tak laku, dia datang lah kan. Tengok pun dia nengok mata tu tengok. Tak tahulah kan. Tak tahu apa kamu lah buat cermin kat depan tu. Cashier masam, ambil order masam. Tom yam pun masam. Ada tom yam manis ke Ustaz? Oh, tom yam masam. Baik, kemudian. Mudah-mudahan kamu akan mendapat keredaan daripada orang yang dikhianati. Dan supaya Allah mentakdirkan dia sentiasa melakukan kebaikan sebagai balasan terhadap kesalahan kamu. Sekiranya kamu merasa selamat daripada timbulnya fitnah, sedangkan hampir pasti dia jarang terjadi, hendaklah kamu pada ketika itu, mohonlah mudah-mudahan dia menghalalkan perbuatan kamu. Okay, last. Bukanlah. Saya baca khutbah di Masjid Manjui. Habis sembahyang sunat apa semua, saya duduk nampak dah masa sembahyang tu dia duduk tunggu saya. Rupa nak minta maaf. Habis salam dia peluk saya.
Telefon Jasmine. Ni Puan Jasmine kah? Ni saya ni dulu mengaji Barakah ni. Saya nak minta maaf pada Ustaz Kazim. Saya banyak ngata kat dia, fitnah dia. Boleh tak Ustaz Kazim main rumah saya, nak minta maaf. Saya tak boleh bangun dah. Perempuan. Saya pun ingat. Oh, ingat makcik tu. Ingat, saya ingat. Patutlah mau tak datang. Rupa dia je buat fitnah. Dia sakit. Sebelum saya mati ni, minta lah Ustaz Kazim datang sekali je. Nak minta maaf. Gitu. Lepas tu saya tak tanya dah dengan Jasmine. Saya takut Ain. Sedia lantak dia. Hidup lagi lah. Ni saya cakap ni lagi jadi pula. Okay. Baik, tandakan di situ. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Mohon maaf semua Ustaz, kenapa tutup mulut? Batuk ke Ustaz? Ustaz tak ada suara. Dah nak habis. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Jadi minggu depan kita akan mulakan kerja-kerja merobohkan bangunan dan sebagainya. Jadi semalam akak tanya, dia orang tak bayar pampasan ke Ustaz? Dia orang tuntut 50,000 lagi ada pada kita. Bukan nak bagi pampasan, kena bayar 50,000 gitu. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.